Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Muslimin muslimat yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah SWT kerana diizinkan untuk kita bertemu berkumpul pada pagi ini, mendengar perkongsian daripada saya berkaitan dengan kandungan buku yang dilancarkan pada pagi ini. Kita doa kepada Allah SWT agar memberkati pertemuan kita ini. Semoga dengan keberkatan itu kita mendapat faedah dan kekuatan untuk mengamalkan kebaikan yang kita boleh bersama daripada perkongsian ini, insya-Allah. Saya mulakan perkongsian saya pada pagi ini dengan mengucapkan terima kasih kepada Firdaus kerana sudi untuk menerbitkan buku karangan saya yang tidak seberapa tebalnya lah, tak tebal mana pun dan tak sehebat mana buku-buku biasa saja, tapi Firdaus sudi untuk menerbitkannya untuk dimanfaatkan untuk masyarakat Islam di Singapura, dan saya benar-benar mengharapkan agar buku ini benar-benar menyumbang kepada membentuk kefahaman yang baik untuk kita bagaimana hidup di Singapura ini dengan tenang. Tenang maksudnya tak ada konflik antara kesedaran kita being Muslim dengan the reality bahawa kita juga adalah Singaporean citizen, warga negara Singapura. Jadi buku saya ini bertajuk mengharmonikan konsep ummah eksklusif dan ummah inklusif. Saya akan terangkan nanti apa dia maksud ummah eksklusif dan ummah inklusif dan kenapa perlu diharmonikan. Pertama, apakah objektif daripada perkongsian pada pagi ini? Adalah untuk memperkenalkan buku ini kepada yang hadir dan juga melalui video rakaman nanti kepada masyarakat umum dengan menonton video ini, supaya dengan itu idea yang terkandung dalam buku ini dapat disebarkan, dapat menyebar dan orang pun tertarik untuk membeli dan membaca buku ini. Kemudian saya berharap dapat membentangkan idea-idea utama dalam buku ini. Tujuannya ialah untuk entice minat untuk membaca. Janganlah jadikan sesi mendengar ini sebagai dah dengar semua, tak payah baca. Tak mahu macam tu. Kerana ada banyak benda yang masih tetap perlu dibaca. Untuk yang penting sekali, lepas dengar kita perlu baca kerana untuk validate apa yang saya sampaikan dengan apa yang terkandung dalam buku itu. Saya tak suka menyampaikan sesuatu pada masyarakat dan benda itu diterima begitu saja oleh para pendengar dan ahli masyarakat. Saya suka masyarakat mendengar pada saya, lepas tu confirm, validate, cross reference daripada sumber-sumber yang ada, betul tak ustaz cakap macam ni. Jadi untuk menyampaikan semua benda kan, kalau di universiti mungkin buku ini dia ajar dalam satu semester kan, tapi saya tak boleh nak buat macam tu. Saya hanya boleh bagi key ideas, content kan, references dia tu perlu dirujuk kat situ, supaya saya nak orang terima bahawa apa yang saya sampaikan ni sesuatu yang ada sandarannya dari sudut agama, bukan sesuatu yang saya sampaikan hanya mengikut akal fikiran saya semata-mata, dan ada presidennya di sisi para ulama kita juga, bukan sesuatu daripada idea saya sendiri. Jadi penyampaian saya ini akan saya bagikan kepada tujuh bahagian. Saya akan bagi pengenalan pada buku ini secara umum. Saya akan kemukakan apakah poin-poin utama buku ini. Yang kedua, lepas tu saya akan syarahkan poin-poin utama yang saya rumuskan itu kan, datangnya daripada dalil apa hujah-hujahnya. Maka saya syarahkan hujah-hujahnya itu melalui literature review dan juga references dan kajian terhadap konsep ummah dalam Al-Quran, konsep ummah dalam penulisan para ulama dan pemikir Islam, dalam tradisi ilmu Islam. Dan daripada situ saya rumuskan rumusan-rumusan untuk mengharmonikan kedua-dua konsep ini diterima pakai dan diamalkan oleh umat Islam, terutama di Singapura. Lepas tu saya bincangkan satu benda praktikal yang mungkin berlaku bila kita kata mengharmonikan, menerima kedua-dua konsep ini dalam diri kita. Tapi kadang-kala timbul konflik antara being Muslim, being part of Muslim ummah
dengan being part of being Singaporean. Ada konflik. Macam mana kita nak deal dengan konflik seperti ini? Sebagai contoh kan, kita semua ada different identities, betul tak? Kan? Kita bukan ada satu identiti aja. Saya Muhammad Hanif, tapi saya bukan hanya Muhammad Hanif. Nama saya Muhammad Hanif. Tapi saya juga adalah son kepada Hasan. Betul tak? Son kepada mak saya. Husband kepada isteri saya Faizah. Father kepada anak saya 6 orang. Lepas tu fellow kepada RSIS. Those are my identities. And sometimes these identities interest dia clashes. Sebagai seorang sebagai seorang anak berapa saya perlu macam ni, tapi lepas tu clash dengan mungkin dengan kepentingan keluarga saya, clash dengan kehendak isteri saya ke apa. Jadi macam mana kita deal dengan benda macam ni? Adakah semestinya dalam sebuah keadaan kita perlu utamakan orang tua membelakangkan isteri, ataupun sayang isteri belakang orang tua, atau macam mana? Dalam konsep ummah eksklusif benda sama. Kalau kita terima benda ni dua-dua, kadang-kadang dia clash. Jadi macam mana tak deal dengan clash ni? Itu saya akan bincangkan. Ada beberapa pendapat, saya akan offer saja pendapat saya sendiri. Kemudian saya akan tutup dengan rumusan, simple rumusan. Nah, sebagai pengenalan, buku ni bercakap tentang apa? Buku ini membicarakan tentang isu contemporary issues kan, yang dilihat dari sudut perspektif Islam. Kalau dunia akademik, kita namakan ini sebagai Islamic Contemporary Issue. Kenapa? Kerana dia deal dengan social identities, dengan persoalan social identity yang dalam dunia moden inilah kan. Jadi apa isu contemporary yang dibincangkan dalam buku ini? Pertama, konsep ummah dalam Islam. Apakah maksud ummah dalam Islam? Kemudian saya membincangkan tentang collective identity for Muslim daripada perspektif Islam. Identiti kelompok bagi Muslim daripada perspektif Islam. Adakah Islam mengajar Muslim untuk mempunyai identiti yang eksklusif, social identity yang eksklusif, atau Islam mahu Muslim membenarkan Muslim untuk mempunyai social identity yang inklusif, ataupun Islam membenarkan dua-dua sekali? Jadi mana satu? Itu yang dibicarakan oleh buku. Kemudian ketiga, buku dia akan mengajar kita tentang hubungan Muslim dan bukan Muslim dalam masyarakat majmuk. Baik kita sama ada Muslim itu sebagai majoriti ataupun Muslim itu sebagai minoriti. Apa subjek kajian buku ini? Untuk membincangkan 3 isu kontemporari ini, saya fokus, ada banyak cara, tapi fokus saya dalam buku ini ialah untuk saya mengkaji penggunaan perkataan ummah dalam Al-Quran, dalam ayat Al-Quran, dan apa para ulama tafsir mentafsirkan perkataan itu, sehingga daripada situ saya buat rumusan apakah konsep ummah dalam Al-Quran sebagaimana pentafsiran para ulama yang boleh kita amalkan dalam konteks pada hari ini di Singapura hari ini, terutama bagi kita. Dan pendekatan yang saya gunakan dalam mengkaji buku ini ialah menggunakan tafsir tematik, bukan suatu pendekatan yang asing dan memang diguna pakai oleh banyak ulama-ulama. Kemudian kajian pustaka, kemudian pendekatan kajian bersifat kualitatif. Okay. Sekarang kita masuk kepada apa poin utama buku ini. Kalau you all baca buku ini, poin utama ini dia comes at the end. Tapi saya bring forward, bagi the end tu terus bawa ke depan. Jadi orang tak tunggu-tunggu. Anyway, ini kaedah akademik lah. Orang kaedah akademik selalu buat macam tu. Apa yang di end dia bawakan ke depan supaya people terus nak tahu apa benda, dan baru orang nak tahu dia punya hujah dia apa kan. So poin utama buku ini ialah pertama saya berhujah dan berpendapat bahawa konsep ummah eksklusif dan ummah inklusif bukanlah satu konsep yang mesti bercanggah dalam perspektif Islam, dari sudut pandangan Islam. Dia bukan satu konsep yang mutually eksklusif.
Dia adalah konsep yang boleh diadakan dalam diri seorang Muslim sekaligus. Jadi, poin kedua rumusan buku ini ialah Muslim boleh mempunyai identiti kelompok, ummah eksklusif dan ummah inklusif sekaligus. A Muslim can have both social identities, exclusive and inclusive. Kalau kita menerima bahawa kita boleh ada social identity yang eksklusif dan inklusif, tapi how do we deal then if kedua-dua social kedua-dua social identity ini kemudiannya clash, there's no interest dalam kehidupan kita. Maka sikap saya ialah ketika berlaku pertempuran antara maslahat kepentingan umat eksklusif dan umat inklusif, tidak semestinya kita sentiasa mengutamakan ummah eksklusif. Tak semestinya. Dia depends kepada keadaan. Ada kala kita utamakan ummah inklusif, ada kala kita utamakan ummah eksklusif. Bergantung kepada pertimbangan mana yang lebih maslahat, mana yang bring greater maslahat ataupun reduce lesser evil, lesser harm kepada kita. Ini pastinya berbeza dengan beberapa pandangan di luar sana yang berhujah bahawa some of them berhujah ialah kita boleh terima ummah eksklusif dan ummah inklusif ini wujud dalam diri seorang Muslim bersama-sama, tapi when there is a conflict, hujah ini mengatakan Muslim must always give priority to the interest of ummah eksklusif above ummah inklusif. Artinya umat Islam mesti didahulukan dahulu dalam apa jua keadaan. Adakah pandangan ini tepat? Saya tidak berpandangan ini. Bagi saya, Islam membenarkan flexibility untuk kita bersifat fleksibel dan bergantung kepada kepentingan mana yang lebih banyak maslahat kepada kita, kepada masyarakat Islam, untuk diutamakan bergantung pada keadaan. Nah, sekarang kita pergi kepada hujah dia. Dengan melihat pada subjek kajian ini, iaitu ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan tentang ummah. Kenapa kita jadikan ayat Al-Quran sebagai subjek? Jawapannya ialah kerana saya ingin melihat isu social identities eksklusif dan inklusif ini daripada perspektif Islam, from the position of Islam. Jadi bila kita bercakap daripada posisi Islam, pastinya kita harus refer kepada rujukan Islam yang utama, iaitu Al-Quran dan hadis lah. Al-Quran dan hadis. Cuma untuk tujuan kajian ini, saya fokus kepada Al-Quran saja. Kenapa? Sebagai fokus. Bukan saya menolak hadis. Ustaz ni macam anti hadis. Bukan anti hadis. Nanti saya akan tunjukkan bahawa bila saya fokus kepada Quran, saya bukan anti hadis. Tak ada. Tapi adalah dalam dunia akademik ni, you must always be specific and focus supaya your research become realistic. Kalau tak, nanti berlirik-lirik sampai bila pun you kaji tak habis-habis. Jadi bila you tak habis, nanti you lambat publish, jadi masalah. Orang pun tanya, apa bikin kajian 1 tahun tak habis-habis lagi. Jadi kita kena realistik, kita fokuskan kepada satu bahagian dulu aspek, iaitu fokus pada ayat Al-Quran saja. Kerana kita nak lihat isu ini pada perspektif Islam, dan Islam itu yang utama ialah lihat pada sudut Al-Quran. Maka apa yang kita boleh jumpakan dalam Al-Quran ialah seperti ini. Ini yang saya nak laporkan. Dalam Al-Quran terdapat 60 kali sebutan perkataan ummah. Dan dia disebut dalam 57 ayat. Kenapa 60 kali disebut tapi hanya 57 ayat? Kerana ada certain ayat menyebut perkataan ummah 2 kali. Bukan salah kira. Jadi 64 mentions in 57 verses. And ayat-ayat ini spread over 25 surah. 51 kali dalam bentuk kata tunggal mufrad, 30 kali dalam bentuk kata
kata majmuk, jamak. Guru tanya, Ustaz, kenapa? Apa tu teknikal sangat? It seems technical, tapi sebenarnya dia ada message, ada pelajaran. Satu pelajarannya ialah ayat Al-Quran menyebut ummah banyak kali. Bila Allah menyebut ummah banyak kali, dia implies apa? Kepentingan. Ustaz sebut banyak kali. And Allah sebut banyak kali across various surah. Maksudnya apa? Every now and then kalau kita baca Al-Quran, daripada mula sampai habis, kita akan sentiasa encounter perkataan ummah. Kita always sentiasa deal with ada ummah. Banyak kali. Tujuannya apa? Ini satu lagi menunjukkan bahawa Al-Quran ada take seriously konsep ummah ini. Sehingga dia disebut banyak kali, bukan hanya banyak kali, tapi dia spread over across Al-Quran, sehingga kita sentiasa harus berfikir dan deal dengan dia setiap kali kita baca Al-Quran untuk khatam. Kemudian Allah gunakan perkataan ummah dalam bentuk mufrad dan jamak. Kenapa? Nanti saya akan terangkan. Ini menunjukkan kepada bahawa recognition pada Al-Quran tentang bahawa the possibility of having diverse ummah. Bahawa konsep ummah dalam Al-Quran ini bukan semestinya singular, tapi boleh multiple, boleh jamak. Jamak dari sudut Al-Quran recognize pelbagai ummah at the same time, dan Al-Quran recognize diversity dalam satu ummah pun. Maka sebab itu Allah menggunakan kalau ummah ni bukan hanya dalam bentuk mufrad, tapi juga dalam bentuk kata jamak. Kerana and this reflect reality sebenarnya. Kita faham macam ni, artinya kan, even Al-Quran recognize bahawa ummah can be multiple ummah at one time. And even kalau kita nak kata bahawa umat Islam tu adalah satu, tapi satunya umat Islam itu bukan satu dalam bentuk homogenik, bukan dalam bentuk homogeneous. Kerana Al-Quran sendiri mengatakan umat Islam itu adalah satu, tapi satu dia itu wujud kepelbagaian di dalamnya. Boleh ada diversity. In fact, mesti ada diversity. Maka sebab itulah kita lihat even dalam umat Islam ada pelbagai mazhab. Betul tak? Sepanjang sejarah. Ini satu konsep yang penting. Apa pentingnya? Jadi kita tahu bahawa kan, konsep Al-Quran bila dia suruh umat Islam untuk bersatu dalam satu ummah, itu bukan bermaksud umat Islam mesti homogeneous. Islam tak suruh macam tu. Islam suruh bersatu, tapi bersatu yang recognize diversity within the ummah. Maka sebab itulah ulama' dahulu mereka walaupun satu umat, tapi dia boleh live and let live dengan Syafi'i, Hanafi, Maliki, Salafi, Sufi, apa benda semua. Ini berbeza banding pada hari ini yang kadang-kadang kita melihat konsep ummah tu, kadang-kadang ummah tu geng-geng kita lah. Yang tak macam kita tu kan, kita susah nak terima sebagai sebahagian daripada kan geng kita. Lalu kita start kutuk dia lah apa benda. Kenapa? Mazhab dia lain, pakaian dia lain, cara solat dia berbeza. Tahu? Sekarang kita lihat pada makna pula. Makna perkataan ummah yang Allah gunakan. Dalam kajian saya dan juga literature review saya baca, saya bukan the first time kaji perkataan ummah. Banyak lagi orang tulis saya baca. Al-Quran menggunakan perkataan ummah untuk pelbagai makna. Satu makna utama ialah ummah merujuk kepada kumpulan manusia. Ummah is used to mean a group of people, a group of men being human. Yang kumpulan pertama, makna pertama ni pun dia mempunyai 3 sub meaning yang akan saya terangkan nanti. Kemudian Al-Quran bukan hanya menggunakan perkataan ummah untuk merujuk kepada manusia, tapi juga merujuk kepada binatang. Ada Al-Quran mengatakan burung-burung pun adalah satu ummah. Kenapa? Ada satu ayat. Mana ayat dia? Baca buku. Kat situ dia tulis footnote ayat apa dalam Al-Quran yang mengatakan ummah. Binatang pun Allah mengatakan ummah. Kemudian Al-Quran menggunakan perkataan ummah untuk jin. Bukan hanya manusia je, jin pun Allah mengatakan ummah. Yang keempat, Al-Quran menggunakan perkataan ummah even untuk satu orang person. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan.
Nabi Ibrahim itu adalah ummah. Apa maksud Nabi Ibrahim a one person tapi dia tu ummah? Ulama mentafsirkan itu mengatakan bahawa dalam bahasa Arab ni, kalau seorang itu dia tu seorang yang menjadi role model kerana dalam diri dia tu mengandungi segala feature, segala attributes yang bagus untuk dijadikan contoh bagi kolektif manusia, dia tu adalah ummah seperti Nabi Ibrahim. Kemudian ummah juga Allah gunakan untuk bermaksud agama. Bukan hanya agama Islam, tapi apa jua pegangan kan yang menyatukan sesuatu tu. Hatta agama orang jahiliah sekalipun ulama Al-Quran menggunakan ummah. Menggunakan perkataan ummah. Bukan hanya agama Islam saja digunakan perkataan ummah, tapi agama yang sesat pun penyembah berhala menggunakan perkataan ummah. Ini semua ada ayatnya, boleh rujuk dekat itu. Kalau nak senang tengok dekat appendix, ada saya senaraikan. Ummah juga digunakan untuk maksud masa, tempoh. Nah, ini nak menjelaskan kepada kita betapa kompleksnya perkataan ummah dalam Al-Quran. Bahagian pertama, ummah yang digunakan untuk makna manusia pun ada 13 jenis manusia yang Allah gunakan bagi perkataan ummah. Satu, Allah gunakan perkataan ummah untuk kumpulan umum. Umum, semua manusia. Ummah untuk semua manusia. Allah ada gunakan perkataan ummah untuk ummah zaman lampau, zaman sekarang dan zaman akan datang. Ada. Jadi ummah berujuk pada ummah ancient time, ummah zaman dahulu saja. Kan? Kelompok manusia yang hidup sekarang ini pun contemporary time, ummah masa depan pun Allah ada gunakan untuk ummah. Ummah di masa akan datang. Ada. Ada juga Allah gunakan ummah yang eksklusif untuk refer kepada kaum zaman dahulu saja. Ada. Kemudian ada Allah gunakan perkataan ummah yang eksklusif pada masa waktu diturunkan. Ada Allah gunakan perkataan ummah untuk manusia, kelompok manusia yang bercampur aduk atau yang soleh dengan tak soleh. Ada Allah menggunakan perkataan ummah khusus rujuk pada manusia yang tidak soleh, orang jahat. Allah musnahkan. Kan? Allah katakan ini pun satu ummah. Allah menggunakan perkataan ummah untuk describe kaum yang Allah pernah musnahkan. Kenapa? Tak saleh. Ada ummah yang Allah gunakan untuk kumpulan manusia beriman dan tidak beriman. Ini mula lihat tanda-tanda Al-Quran memberi recognition tentang konsep ummah inklusif. Kenapa? Al-Quran ada menggunakan perkataan ummah kan, yang include Muslims and non-Muslim, believers and non-believers. Mana ayat dia? Baca kat dalam buku. Rujuk kepada appendix. Memang ada dalam Al-Quran ayat yang Allah gunakan rujuk kepada umat Nabi Muhammad, para sahabat saja yang beriman, followers of Nabi Muhammad. Ada ayat Al-Quran yang Allah gunakan umat rujuk kepada kaum musyrikin saja, penyembah berhala. Dan ada juga yang rujuk pada ahli kitab saja. Dan ada juga yang Allah rujukkan ummah ini merupakan satu special group within the larger group. Seperti para sahabat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas wal takun minkum ummatun. Dalam ada pada kamu tu sama, the believers, ummatun, sekelompok among the believers itu yang jadi itu antara ayat yang menunjukkan penggunaan kan, di kalangan sahabat itu adalah kelompok yang elites kan, yang Allah gunakan, yang Allah namakan itu satu umat juga. Jadi kita lihat kat sini Al-Quran menggunakan perkataan ummah tu dalam bentuk yang kan, pelbagai, bukan hanya satu saja. Even yang bukan non-Muslim saja pun Allah tetap panggil mereka ummah. Jadi itu dia, Al-Quran guna ummah untuk pelbagai makna. Kebanyakan penggunaan merujuk pada kumpulan manusia yang refer kepada umum, Muslim dan bukan Muslim, Muslim sahaja. Bukan Muslim sahaja pun ada digunakan perkataan ummah. Ahli kitab sahaja pun ada digunakan perkataan ummah. Bahkan penyembah berhala pun Allah menggunakan perkataan ummah untuk describe mereka. Orang soleh dan tidak soleh menggunakan perkataan ummah. Kumpulan kecil dan kelompok lebih besar. Dengan ini, dilihat pada ayat Al-Quran,
kita boleh merumuskan bahawa ummah dalam Al-Quran bersifat pelbagai. Pelbagai dari sudut dua. Pelbagai maksudnya ummah dalam Al-Quran boleh dipaham sebagai wujudnya pelbagai kelompok manusia pada waktu yang sama. Ummah A, ummah B, ummah C, ummah D, ini Al-Quran recognize, boleh. Dan pelbagai juga dari sudut bahawa satu ummah tu ada kepelbagaian. Dari sudut level of iman. Soleh tak soleh. Kan? Level of religiosity. Beriman ke tak beriman. Daripada pembacaan saya dan reference daripada pembacaan lain, saya rumuskan bahawa tiada bukti dalam Al-Quran bahawa ummah digunakan hanya untuk Muslim saja. Kalau lihat pada kefahaman Al-Quran, pada ayat Al-Quran, Al-Quran tak pernah kata bahawa konsep ummah ini hanya boleh apply untuk umat Islam saja. You all pernah dengar tak the use of umat Kristian? Mungkin orang kat Indonesia adalah orang Kristian menggunakan perkataan umat Kristian. Tapi among asatizah pun biasa tak dengar umat Kristian. Jarang kan? Bukan umat Islam, macam Melayu Muslim. Mana kita bukan Melayu Kristian? Melayu Muslim. Sama, kita always associate ummah tu terus orang otak kita umat Islam. Jadi sebenarnya dalam Al-Quran the word umat Kristian itu bukan satu aberration, bukan satu benda yang salah. Kan? In fact ada dalam Al-Quran. Jadi kemudian kita boleh simpulkan bahawa penggunaan perkataan ummah dalam Al-Quran sesuai dengan penggunaan dalam bahasa Arab. Artinya perkataan ummah dalam Al-Quran kan, dia bukan istilah teologi yang special. Sebagai yang deviate daripada linguistic meaning. Ada dekat dalam Al-Quran yang mana Allah menggunakan perkataan-perkataan bahasa Arab, tapi dia mempunyai makna special. Dan kita tak boleh nak faham makna perkataan itu dalam Al-Quran kecuali atas makna special. Bukan makna bahasa Arab, bukan makna lughatan. Sebagai contoh, perkataan solat. Dalam Al-Quran ada perkataan solat kan? Betul tak? Aqimis solat. Tapi solat dekat dalam Al-Quran, dia bukan bermakna solat dalam bahasa Arab. Solat dalam bahasa Arab maksudnya apa? Ustazah, solat dalam bahasa Arab maksudnya apa? Al-aslu, solat maksudnya apa? Doa. Dalam bahasa Arab, asalnya solat itu maknanya doa saja. Tapi dalam Al-Quran, bila kata aqimis solat, bukan suruh berdoa saja. Kalau kita ajar, kan, macam saya ajar kuliah semua, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya solat ni dalam Islam ni adalah doa saja. Kerana itulah dalam bahasa Arab. Jadi kita doa saja. Hati nak baik, doa saja. Doa mana-mana. Apa benda tongeng setiap hari 5 kali? Islam ni agama mudah. Ikutlah Islam cara saya, mudah. Doa mana-mana. Kerana apa? Kerana as-solah dalam Al-Quran tu maksudnya doa. Ini salah. Kerana Al-Quran tidak pernah mahukan perkataan solat dalam Al-Quran itu untuk bermaksud doa saja. Ini telah disepakati oleh para ulama sejak dulu sampai hari ini, bahawa solat dalam Al-Quran itu dalam kebanyakan hal, kan, unless ada dalil sebaliknya, semuanya bermaksud solat dalam erti kata solat yang definitionnya ialah satu perbuatan yang bermula dengan takbir, berakhir dengan salam, dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Tak ada makna lain. Syiah pun cakap macam tu. Kalau ada orang ajar benda lain, itu dah memang termasuk dalam bukan perspektif Al-Quran lagi. Satu, perkataan zakat. Zakat dalam bahasa Arab maksudnya apa? Maksudnya apa? Zakat bersama dengan tazkiyah. Apa maksudnya? Penyucian. Zakat, tazkiyatun nafs, menyucikan jiwa. Jadi asal maksud dalam bahasa Arab zakat itu adalah penyucian jiwa, penyucian harta, penyucian jiwa. Tapi bila Allah kata aqimus solah wa atuz zakah, keluarkan zakat, bagi zakat, dia bukan maksud setakat bersihkan jiwa saja, tapi zakat maksudnya keluarkan harta dengan ketentuan-ketentuan yang Nabi dah terangkan. Kalau harta tu adalah binatang,
sebanyak ini, kalau emas sebanyak ini dan sebagainya, dengan syarat-syaratnya, dan juga pada golongan-golongan tertentu, bukan pada keluar pada sesiapa saja. Itu zakat. Jadi kalau orang kata, oh zakat ni dalam Al-Quran ni maksudnya sucikan jiwa, apa keluar-keluar tu, sucikan jiwa je, hati mau baik je. Jadi Islam ni semua hati mau baik je. Doa, hati baik, bersihkan jiwa je, tak payahlah ni semua. Ini semua, oh saya bukan kata tak perlu sembahyang, tapi sembahyang ni kalau tak buat bagus. Cuma yang penting doa. Zakat ni bagus, tapi tak keluarkan pun tak apa. Yang penting hati jiwa. Keluarkan zakat kalau hati kotor dan apa? Macam tu kan. Kan senang macam tu. Tapi itu bukan maksud yang Al-Quran kendaki daripada perkataan solat dan zakat. Kadang ulama' semua telah sepakat perkataan solat dan zakat dalam Al-Quran itu adalah mempunyai makna yang spesifik. Dia ada apa tu makna yang spesifik, bukan makna bahasa. Dia ada makna teknikal, makna fake dia, bukan makna bahasa. Memahami solat dan zakat kan dari sudut bahasa adalah silap dalam Al-Quran. But this thing dia tidak apply kepada konsep ummah. Kita tak jumpa mana-mana evidence kesepakatan ulama' pun yang mengatakan bahawa ummah has to be only mean for Muslims. Tak ada. Maka perkataan ummah dalam Al-Quran memang adalah perkataan yang kata makna dia tu haruslah sesuai dengan bahasa Arab yang maksud inklusif. Now, saya katakan tadi kan bahawa approach saya fokus, hanya nak fokus pada ayat Al-Quran saja. Tapi saya faham bahawa apa pun konsep dalam Islam ni, dia tidak boleh hanya berdasarkan pada Al-Quran saja, harus disupport dengan hadis. Cuma untuk saya kaji hadis pula, dia jadi suatu benda yang kata orang tu. Jadi pendekatan saya ialah untuk saya validate pendapat saya ni melalui hadis, saya hanya take on kajian orang lain. And indeed, sebenarnya ada kajian tentang penggunaan perkataan ummah dalam hadis. Satu kajian. Dan telah dipublish dalam bahasa Arab. Saya ada cite dekat dalam buku itu, boleh rujuk kalau siapa nak rujuk. Kan, nama buku dia apa, dan boleh rujuk kat situ. Bahawa kajian itu juga mengatakan bahawa the word ummah used in hadis kan konsisten dengan the way it is used in the Quran, iaitu bukan untuk maksud spesifik, tapi sesuai dengan bahasa Arab yang bermaksud pelbagai makna. Boleh rujuk kepada, boleh makna untuk Muslim dan Muslim dan sebagainya. Jadi kesimpulannya, daripada perspektif mengkaji secara tafsir tematik ayat Al-Quran, kan, saya boleh rumuskan bahawa Al-Quran tidak memperkenalkan, Al-Quran does not introduce a social concept of ummah. Kerana the word ummah in the Quran is used inconsistent with its linguistic meaning. Oleh itu, kan, the social concept, the social politik concept of ummah, kan, yang ada available dalam tradisi kita yang ditulis para ulama, itu semuanya adalah tafsiran dan ijtihad. Saya tak katakan salah. Yang saya katakan bahawa those are only opinion, not divine. Jadi, artinya both konsep ummah eksklusif dan ummah inklusif, kedua-duanya sebenarnya bukanlah divine, bukan ketentuan wahyu, tapi hanya ijtihad manusia. Dari sudut standard dia ialah dia sama-sama ijtihad. None of them kan yang boleh claim bahawa kita lebih betul kerana kita ni adalah divine. Kita ada dalil qat'i, tak ada. Semuanya adalah ijtihad saja. Nah, sekarang kita lihat ummah dalam tradisi Islam. Walaupun perkataan ummah dalam Al-Quran bermaksud luas, kan, tapi kalau kita baca literature para ulama kita membahaskan tentang konsep ummah, kita akan dapati bahawa pemikir Islam dan ulama Islam ini mempunyai dua makna konsep ummah yang saling bercanggah. Ada kelompok yang dominan yang formulate makna ummah ini dalam bentuk yang eksklusif, hingga saya namakan sebagai ummah eksklusif. Apa dia ummah eksklusif?
kelompok sosial yang hanya dianggotai oleh Muslim saja, tidak kira di mana mereka berada. Itu yang bukan kita faham. Ummah ni umat Islam. Can a non-Muslim we treated as part of our ummah? Tak boleh. Mana boleh, dia bukan tu. Ini satu pendapat. Ummah mestilah belong to Muslims only. Dan Muslim tak boleh kita consider sebagai part of the ummah. Ada juga yang mengatakan bahawa ummah can be inclusive, iaitu kelompok sosial yang dikuasai oleh Muslim dan bukan Muslim. Dan kedua-dua pendapat ini dalam tradisi ilmu para ulama dan pemikir Islam seemingly mutually exclusive. Satu rival yang lain. Yang pada pendapat saya sepatutnya tak perlu macam tu. At this stage sebenarnya tu sebab saya nak introduce, instead of treating dua ni, continuing it dengan rivalry, saya nak cari jalan bagaimana saya boleh bring them together, harmony. Apa caranya? Itu yang saya buat. Now, dan saya nak share apa pendapat mereka yang mengatakan bahawa ummah tu sepatutnya eksklusif hanya untuk Muslim saja. Hujah dia apa? Dia menggunakan penggunaan bahasa Arab, bahawa dalam bahasa Arab memang ada makna ummah ini yang berujuk kepada ummah ini yang digunakan hanya untuk kumpulan manusia diikat oleh akidah faith tertentu. It may not be Islamic faith, tapi faith based. It's a faith based group. Orang Arab gunakan untuk ummah. Kerana kalau dia bukan faith based group, orang Arab biasanya akan gunakan perkataan kaum, kabilah, taifah, jamaah dan lain-lain. Ini memang ada satu pemikiran dalam bahasa Arab yang mengatakan bahawa ummah is used to refer to faith-based group, bukan ethnic-based group. Kemudian mereka mengatakan bahawa dalam Al-Quran pun ada ayat yang hanya merujukkan ummah itu kepada faith-based group saja, yang menyokong pendapat dalam bahasa Arab itu. Maka dalam hal ini, pada perspektif Islam, bila kita cakap tentang faith-based group yang sepatutnya menyatukan kelompok manusia, Islam hanya recognize satu saja, iaitu Islam. Betul tak? Hanya Islam satu saja agama yang benar, maka hanya Islam saja yang sepatutnya menyatukan kelompok manusia. Maka dengan itu, hanya Muslim saja boleh jadi part of that kelompok. Maka jadilah konsep ummah eksklusif. Kemudian mereka berhujah bahawa Al-Quran mewajibkan Muslim bersatu tanpa kira perbezaan darah, budaya dan daerah. Bagi Al-Quran, Muslim harus bersatu, tak kira apa darah keturunan dia. As long you are Muslim, kita harus wa'tasimu bihablillah, berpeganglah dengan bersatu di bawah bendera agama Allah SWT. Jadi how benda ni dicapai? Benda dicapai dengan melalui konsep ummah. Ummah is the concept that yang menjadi menyatukan Muslim di mana-mana pun mereka berada, tak kira geografi ke etnisiti dan sebagainya. Kesatuan itu bukan bermaksud pada pendapat ini kita tak boleh bergabung dengan kesatuan-kesatuan lain. Boleh. Kita boleh bergabung social identities lain, tapi that social identities tak boleh nak dinamakan sebagai ummah. Kalau nak gunakan perkataan ummah, hanya untuk Muslim saja. Dan konsep ummah hanya untuk Muslim saja. Ini pendapat mereka. Kemudian ada mengatakan bahawa Muslim wajib amalkan barak terhadap bukan Muslim. Barak ni apa? Barak ni berlepas diri. Tak boleh ada Muslim tak boleh ada lovey-dovey relationship dengan non-Muslim. Tak boleh friend-friend. Kenapa? Kerana dia menggunakan ayat-ayat yang ada perkataan wajibnya orang Islam tu hanya untuk walak dengan Muslim saja dan harus barak daripada non-Muslim. Dan mereka mengatakan bahawa ini adalah prinsip akidah. Maksudnya apa? Kalau kita tidak praktis walak dan barak ini, dia merosakkan akidah kita. Kerana dia tu menyacatkan prinsip akidah kita. Maka dengan itu, the idea of walak and barak memberitahu bahawa kita tidak boleh ada
konsep ummah yang boleh include non-Muslim. Ummah hanyalah untuk Muslim saja. Kalau to include non-Muslim dalam konsep ummah, artinya kita akan negate the konsep kan Muslim wajib barak dengan non-Muslim. Tak boleh ada brother-brother, sister-sister, ukhuwah dengan non-Muslim. Kemudian mereka berhujah bahawa Piagam Madinah, the Charter of Madinah, menjadikan Muhajirin dan Ansar sebagai satu umat in the beginning of the Charter. Perjanjian Nabi dengan non-Muslim dalam Charter of Madinah itu hanya comes later, lepas Nabi mewujudkan ummah antara Muhajirin dan Ansar. Kemudian perjanjian Hudaibiyah, Madinah Charter, dia bukan tujuannya untuk equalize Muslim and non-Muslim sebagai equal citizen of Madinah. Kerana ini pendapat mereka lah. Mereka mengatakan bahawa Charter of Madinah never treat non-Muslim as equal to Muslims. Buktinya apa? Ini hujah dia, bukan hujah saya. Saya nak share hujah mereka saja. Mereka mengatakan bahawa when Nabi enter into treaty agreement dengan non-Muslim Yahudi di Madinah, the Yahudi in Madinah was never given power untuk lantik siapa ketua yang dia nak. Betul tak? Ada vote pada masa itu, vote Nabi jadi presiden. Tak ada kan? They have to accept Nabi sebagai presiden. And tak ada clause yang mengatakan itu ada, kalau every 5 tahun ke apa, kau boleh lantik siapa. Tak ada kan? Jadi kan, perjanjian, dia katakan bahawa Perjanjian Madinah was never meant to equalize non-Muslim with Muslim. Because non-Muslim was never vested with equal powers ke apa, seperti Muslim dalam perjanjian Madinah. Itu hujah dia. Kemudian mereka mengkritik ummah inklusif pula. Mereka mengatakan bahawa ummah inklusif ini dangerous. Kenapa? Kerana dia mengaburkan the demarcation antara being Muslim dengan being non-Muslim. Yang Allah sentiasa kata orang tu mahu jaga dan orang Muslim sentiasa distinct daripada non-Muslim. Kemudian mereka mengatakan bahawa ummah inklusif ini dangerous. Kenapa? Kerana dia tu negate konsep wala and bara. Yang mana wala and bara ini adalah konsep yang dianggap sebagai usulul akidah, prinsip akidah. Mereka mengatakan bahawa ummah inklusif ini berpotensi untuk mencairkan identiti umat Islam. Kerana umat inklusif ni, kalau kita katakan bahawa kita Singaporean kan, there's always risk untuk kita jadi more Singaporean than being more ummatik. Tak kisah pasal Palestin, why kita Singaporean? Why should we bother tentang Palestinian? Palestinian tu Palestinian, kita Singaporean. Dia boleh macam tu. Maka sebab tu dia katakan bahawa danger kalau ada idea untuk kita benarkan ummah inklusif kan di kalangan umat Islam. Dan kalau kita promote ummah inklusif di kalangan umat Islam, dia akan membelakangkan lagi umat Islam yang sudah pun terkebelakang berbanding daripada umat orang barat. Kerana sebenarnya bagi mereka berpendapat bahawa idea ummah inklusif ini adalah satu usaha yang diintroduce oleh liberalism barat untuk change mindset orang Islam supaya be subservient dengan ideologi barat yang bersifat nationalism, yang bersifat very specific, nation focus kepada social identities. Kemudian Piagam Madinah, mereka mengkritik Piagam Madinah. Kenapa mereka fokus mengkritik Piagam Madinah? Kerana Piagam Madinah adalah suatu hujah bagi ummah inklusif yang kuat untuk promote idea ummah inklusif. Jadi mereka give attention untuk criticize Piagam Madinah. Mereka berkatakan Piagam Madinah ni tak sahih kerana tak ada sanad. Tak boleh jadikan hujah dalam agama. Piagam Madinah ni dia tu adalah compilation of various agreement antara Nabi dengan pelbagai kumpulan-kumpulan manusia. And dia punya historicity dia tak jelas, mana come dulu, mana come later. Kalau tak jelas mana come dulu, mana come later, macam mana kita nak tahu nasikh mansukh, apa yang betul, apa yang dulu, apa yang dulu, macam nak tahu mana yang mana nasikh mansukh kan. Jadi oleh kerana itu tak boleh tak dipakai.
Bahkan mereka menggunakan Piagam Madinah untuk berhujah bahawa sebenarnya Piagam Madinah support ummah eksklusif, bukan ummah inklusif. Kenapa? Kerana dalam Piagam Madinah kan Nabi mengatakan bahawa perkataan ummah itu merujuk kepada Muhajirin dan Ansar. Itu pendapat mereka. Dan dia tidak benar mengatakan bahawa Piagam Madinah itu menjadikan non-Muslim equal kepada Muslim. Nah, sekarang saya share pula pendapat ummah inklusif kan. Apa hujah-hujah mereka? Ummah inklusif ini mengatakan bahawa Al-Quran guna ummah untuk pelbagai makna, tidak khusus untuk Muslim saja seperti mana saya dah present tadi. Kemudian dalam Al-Quran, Nabi Muhammad itu dikatakan sebagai diutus untuk semua manusia hingga hari kiamat. Semua manusia, betul tak? Nabi Muhammad ni Nabi bagi orang Islam ke Nabi kepada semua manusia? Semua manusia, kafatan lil alamin. Kalau Nabi Muhammad ni Nabi untuk semua manusia, artinya semua manusia setelah perutusan Nabi Muhammad, mereka tu semua adalah umat Nabi Muhammad, betul tak? Itu hujah mereka. Mereka mungkin tak masuk Islam, so they are non-Muslim. Tapi being non-Muslim does not exclude them from being umat Nabi Muhammad. Ini hujah mereka. And therefore, there is such thing as inclusive ummah dalam Islam. Kerana from the concept of umat Nabi Muhammad. Kemudian mereka mengatakan bahawa Nabi himself akui bukan Muslim sebagai satu umat dalam Piagam Madinah. Okay. Saya tak sebut kasih, tapi kat dalam buku you boleh refer. Ada clause yang mengatakan bahawa Yahudi yang enter into agreement dalam Piagam Madinah ini, they mix up as one ummah dengan Muslims. So that clause digunakan sebagai hujah. See, the Prophet himself allows the inclusion of non-Muslim to be part of his ummah di Madinah. And therefore ada konsep ummah inklusif. Kemudian mereka menggunakan ayat Al-Quran, wa inna hadhi ummatukum ummatan wahidah wa anna rabbukum fa'budun. Umat ini apa? Keseluruhan umat yang hidup, orang manusia yang hidup pada zaman Nabi itu semua adalah satu umat yang kewajipan mereka untuk sembah Allah SWT. Dia gunakan ayat ni, artinya semua Muslim tak Muslim semua adalah satu umat. Kemudian dia berkatakan bahawa Islam tu sebenarnya adalah satu agama yang inklusif kerana rahmatan lil alamin. Dan Al-Quran Islam mengakui bahawa yang menyatukan manusia itu bukan hanya agama, tapi humanity juga boleh menyatukan manusia. Jadi kemudian mereka mengatakan bahawa the idea of exclusive ummah tidak sesuai, does not fit in with the spirit of Islam sebagai rahmatan lil alamin yang lebih inklusif. Kemudian mereka mengatakan bahawa this idea of ummah eksklusif dia dalam konteks hari ini khususnya dia boleh membawa kepada eksklusivism yang dipromot oleh kumpulan-kumpulan pelampau seperti ISIS, Al-Qaeda. This is not to say bahawa sesiapa pun yang mempunyai pendapat ummah eksklusif dia tu ekstremis, tak ada. Tapi a study about kumpulan pelampau, which saya itu ada bidang kajian saya, Al-Qaeda dan ISIS, memang menetapkan bahawa one important feature of their ideology is exclusivism and supremacies. And they always exclude non-Muslim ini sebagai macam lesser being. Darah dia boleh dibunuh, harta dia orang boleh dirampas, boleh dirompak, boleh convert anak dia orang menjadi hamba. Ini bukan saya claim sebarang-sebarang. Benda ni diamalkan oleh ISIS di Iraq, where bila dia tangkap orang Kristian kan, buat lari anak dia jadikan hamba. Dan komander-komander dia orang tu jadikan hamba tu untuk okey, kau operation semalam bagus, dapat bunuh banyak orang. Ni hadiah satu hamba kan, perempuan Kristian untuk kau. Bawa balik camp dia. Lepas tu dia tidur dengan hamba tu. Kenapa? Kerana dalam Islam kan, owner, master boleh ada sexual relationship dengan hamba dia. Ini berlaku. So, memang ummah eksklusif tidak seperti ekstremis. Tapi the idea ummah eksklusif mewujudkan kan
common space dengan Al-Qaeda dan ISIS. Yang kalau kita tidak deal with it properly, kan, dia akan membawa orang, mendekatkan orang kepada pemikiran berkenaan lah, kerana ada persamaan. Kemudian ini harus kita akui, ummah eksklusif banyak dijadikan alasan untuk amalkan diskriminasi. Ini berlaku untuk diskriminate non-Muslim. Dan okey, ini benda sensitif. Cuma kan, kalau kita baca misal kata fikir klasik, fake klasik, kita akan dapati bahawa discrimination ini memang ada pun dalam fake klasik. Kan. Cuma dia ada dia punya historical context saja kenapa para ulama dahulu mengemukakan fikir kan yang bersifat diskriminatif terhadap non-Muslim. Sebagai contoh. Saya tak kira ini benda ada kat dalam buku fikir, yang boleh baca sendiri. Dalam kitab fikir ada kan perbahasan tentang boleh tak orang non-Muslim membina gereja-gereja di tanah negara Islam. Boleh tak? Ulama bincangkan, kata kebanyakan ulama mengatakan tak boleh. Apa yang diorang boleh buat hanyalah untuk membaiki gereja-gereja lama. Betul tak? Gereja-gereja baru tak boleh. Hanya gereja-gereja lama saja boleh direnovate, diperbaiki, tapi tak boleh bina gereja-gereja baru. Ini ada. Lepas tu ada misalnya kata non-Muslim kena pakai ID tag lah, apa benda semua ada. Ada pendapat yang mengatakan bahawa non-Muslim tak boleh naik kuda. Benda-benda macam tu dalam konteks moden hari ini, that is discrimination. That is profiling. Macam kat Singapura ni, kalau misalnya kata government Singapura suruh kan, all Muslims kena pakai tanda kan, crescent badge dekat dalam baju dia. Mana-mana pergi. Oh, Muslim. Macam the Jews, Nazi buat kat Jews kan. Dalam fikir kita, benda tu ada zaman 700-800 tahun dahulu. It was practice seperti itu. Kenapa? Salah satu sebabnya ialah kan, satu sebab kita faham. That is one of the explanation. That is how zaman dahulu diorang punya IC diorang. IC zaman dahulu. So instead everybody semua ada IC, for practical reason, only the minority saja dibagi identification supaya senang kan. Jadi, misalnya kau jalan kat mana-mana kan, nampak oh ini Kristian and therefore dia tu non-Muslim. Maka dengan sendirinya tahu dia boleh masuk masjid ke, boleh itu ke, boleh ini. Apa benda accident pun kita tahu treat dia sebagai seorang Kristian. Daripada kalau kita kena bagi IC pada semua, everybody tu tak? Hari ini mungkin kadang kita zaman moden senang, pakai kertas pun banyak. Everybody semua boleh ada IC sendiri tanpa perlu hanya non-Muslim saja ada IC. Tapi zaman dahulu dengan all the scarcity of the resources kan, only non-Muslim saja kan diberi ID tag kan, supaya because dia minority kan lebih cheaper, senang untuk ditahu kan, for identification, tak semestinya untuk discrimination. Tapi memang ada konsep-konsep misal kata gereja tak boleh nak dibina lagi, hanya gereja-gereja lama saja dia. Ada belajar kat Malaysia kat sini, ada ustazah belajar kat Malaysia. Soalnya mereka yang belajar dekat Malaysia sepatutnya familiar dengan benda ni. Kadang-kadang kat Malaysia kadang-kadang benda-benda ni mufti discuss. Kadang-kadang ada isu dekat Malaysia tentang kan, apa tu orang Cina nak bina temple kan. India nak bina temple kan. Kadang-kadang jadi konflik kan. Kalau timbul pendapat-pendapat yang macam ni. Kerana memang ada benda seperti ini. Jadi kan, cuma kita perlu faham di zaman 700 tahun dahulu, non-Muslims, despite apa yang ulama kita sebut dalam kitab fikir mereka, they are considered sebagai people who are well treated compared to other people in other kingdoms. The Jews living in non-Muslim land, they are treated, walaupun ada misal kata profiling lah, serta discrimination, but compared kalau dia orang hidup dengan Christian Crusaders ke apa, they are well treated kan. Ahli zimmah di bawah negara Islam itu kan, walaupun
Dalam standard hari ini melihat ada unsur-unsur second class citizen, tapi di zaman itu kan, itu adalah standard terbaik yang umat Islam lakukan kepada non-Muslim, compare kepada agama-agama lain yang memerintah negara. Maka sebab itu tak timbul kan non-Muslim di zaman itu, walaupun diorang itu merasa dari sudut konsepnya diorang ada unsur-unsur diskriminatif, tapi diorang tetap bersyukur menjadi ahli zimmah di bawah negara Islam. Kenapa? Kerana it is always better to be citizen, subject of Muslim rulers daripada non-Muslim rulers, walaupun ada discrimination, walaupun kena pakai tag, walaupun tak boleh bikin gereja banyak-banyak ke apa, they are always better treated. Nah, satu lagi yang saya nak share kat sini ialah konsep ummah eksklusif, ummah inklusif ini, dia bukan satu konsep yang ulama formulate hanya berdasarkan kepada teks scripture saja. Sebenarnya kalau kita kaji mendalam, kita akan dapati bahawa konsep-konsep ini juga dia tu influenced by realities of the time. Di zaman dahulu, the idea of ummah eksklusif memang dominan. Terus sebab kalau kita baca kitab-kitab klasik, memang kitab klasik banyak pro kepada ummah eksklusif. Tapi there is a historical context yang explain kenapa the idea of ummah eksklusif was dominant, more dominant daripada ummah inklusif. Kenapa? Kerana di zaman dahulu, pada waktu orang Islam, empire Islam dah menjadi superpower seperti Amerika pada hari ini, kan, there's a little need untuk consider ummah inklusif, the idea of ummah inklusif. Non-Muslims kan, you happy, you stay with us. You not happy, you pergi tempat lain. Anyway, they are happy to be with Muslims. Why? Because it's always better to live with Muslims than to live with other kan, in other kingdom under non-Muslim ruler. So tak ada insentif untuk diorang fikir tentang pentingnya ummah inklusif, to include non-Muslim sebagai part of the ummah. Because kan, the power kan, tak ada keperluan untuk orang Islam consider konsep-konsep lain. Yang kedua, di zaman moden kan, banyak pemikir-pemikir Islam yang pro ummah eksklusif strongly, and partly because of colonialism. Kita tahu banyak negara Islam pernah dijajah oleh negara barat, baik di Timur Tengah ataupun di Asia ini. Dan pada ketika negara dijajah, orang Islam semua bangkit untuk memerdekakan negara masing-masing. Ini satu kewajipan. Dia orang kata ini sebagai satu jihad. Betul, tak salah. And naturally dalam keadaan seperti itu kan, mana orang nak terima konsep ummah inklusif? Waktu saya harus memerangi Britain kerana dia tu colonize my country kan, dia tak logik untuk saya have to accept kan, the notion of ummah inklusif. Maksudnya accept non-Muslim as part of the ummah. Hey, these people is colonizer, no? Then you now want to say that I have to accept them as part of the ummah. No way. And tak ada siapa-siapa pun yang akan dengar seperti itu kan. The only rational thing to mobilize Muslim to fight against the colonial power is to call for ummah eksklusif, is to kan, promote ummah eksklusif. Kita sebagai satu umat haruslah bersatu melawan orang kafir. Kerana orang kafir ni bukan umat kita, mereka adalah musuh kita. That is I mean, the logical discourse lah. Kenapa? Demi kalau you all hari ini dekat Palestin, you nak promote ummah inklusif pada Palestin to include Jews, memang tak laku. Kan siapa nak? Dia mesti marah. Because apa? Kerana konteks dia orang tak the idea tak boleh nak tak suit dengan konteks dia orang. Tapi apa yang dia orang explain kat sana bukan maknanya orang lain dekat Islam dekat negara tempat lain harus terima benda yang sama. Kerana konteks kita berbeza. Kita hidup dekat Singapura dalam konteks yang berbeza, where kita tak ada face hostility
kan, dengan non-Muslim. Differences ada tapi tak ada hostility. Any of you all rasa bahawa hidup dekat Singapura ini kan, that you are feel macam persecuted or non-Muslim jadi dia adalah hostile terhadap Muslim. Tak boleh nak pergi sembahyang, tak boleh nak pergi haji, tak boleh nak puasa, sembahyang pun kena sembunyi-sembunyi. Pergi universiti kena buka tudung. Pernah tak happen kat Singapura macam tu? Tak ada kan? Kemudian apa pula konteks yang mempengaruhi kan keperluan kepada ummah inklusif? Hari ini kita hidup dalam satu situasi politik yang mana semua negara Islam kan beroperasi atas dasar nation state. And this nation state sudah begitu prevalent and strongly rooted dalam the practices to the extent that para ulama pemikir Islam hari ini mengatakan bahawa kan the notion of returning back kepada khalifah system is, kata orang tu, tak praktikal. Kerana hampir mustahil untuk kan khalifah tu kembali kan in near future, because nation state dah begitu prevalent and strongly rooted. Dan untuk itu, the most practical approach bagi semua negara Muslim is to make the existing nation state system works. Daripada, kata orang tu, dream about returning back kepada khalifah. Then how to make nation state works? Semua state memerlukan, kata orang tu, uniting factor. Ideas that will unite the people. And most Muslim countries kan, kebanyakan, bukan semua, kebanyakan Muslim countries mesti ada minority non-Muslim population. How do you operate a nation state without including minority sebagai equal citizens dalam konteks hari ini? Boleh? Tak boleh. Kerana kalau macam tu, macam mana you nak unite your country kan, untuk menjadi sebuah nation state yang successful? To ensure nation state itu successful, you kena unite, you kena unite semua rakyat. And the only way to unite semua rakyat itu ialah untuk mengamalkan bahawa semua rakyat adalah sama kan, perlu diadili dengan prinsip keadilan dan kesamarataan, tidak kira agama, etnik dan social status mereka. Dan rakyat nak bersama-sama. Kalau kita nak mengamalkan umat inklusif dalam konteks nation state, dan kita akan always mempunyai Muslim countries kan yang operate nation state tapi diskriminatif terhadap their own minorities. Boleh tak buat macam tu? Dalam dunia hari ini kita ada Muslim countries in the name of Islam, we cannot include non-Muslim as equal citizen. Why? Because they are not our ummah. Our ummah is only Muslims. They are non-Muslim, they are not our ummah, they cannot be treated equal. They have special right, they have privilege, tapi never equal. Boleh macam tu? Nak buat boleh, tapi ada risikonya lah. Risikonya apa? You have to face backlash daripada international community. And if that happen, then how do we then kita argue kan for the kebajikan of Muslim minority in non-Muslim country? Macam kita kat Singapura. Kalau ulama-ulama dekat negara Muslim semua kan hari ini bersepakat bahawa kan idea yang betul ialah ummah eksklusif. Dan Muslim tidak boleh nak include dalam ummah eksklusif, and they cannot become equal citizen di Muslim countries. We give them rights, certain rights, tapi never equal to Muslims. Why? Because they are non-Muslim. Dan kenapa kita, kalau macam tu, kita agree macam tu,
Kan? Dan kenapa kita sebagai Muslim minority di non-Muslim country, kita ask for equality dengan mereka. Betul tak? Dia orang simply akan kata, your ulama dekat negara you all pun Christian, they don't want to treat them equally. They never want to recognize them as equal citizen. So why you Muslim in Singapore kan should be given equal rights with the Chinese? Kalau your theologians sendiri pun never want to accept non-Muslims sebagai equal to you all in your own Muslim countries. Apa jadinya? Jadinya ialah kita. Mudaratnya pada kita. Maka sebab itu idea Muslim umat inklusif ni terutama bagi kita minority adalah interest kita untuk kita kan mencari mengharmonikan atau mempromot umat inklusif ini. Supaya dengan itu kan kerana kita kan dengan kita sendiri menerima equality kan dengan non-Muslim sebagai suatu social identity, dengan sendirinya dia tu kita sendiri akan promote bahawa orang mesti treat kita equal. We must accept equality of others, barulah kita boleh demand others to treat us equal. Betul tak? This is always konsep Nabi SAW macam tu. Irhamu man fil hardi yarhamkum man fis sama. Be compassionate to whatever in this world, you will be given rahmat by orang atas, bagai yang di atas. Uzkuruni azkurkum. You remember me, I will remember you. Respect others to be respected. Treat others equally to be treated equally. But you know, dalam Islam, there is this idea. Islam recognize the golden rule. You know what is the golden rule? The golden rule ialah treat others as what you want to be treated. That is the golden rule. Islam recognize benda ni. Dalam Al-Quran, ada ayat Al-Quran yang sebenarnya memberitahu bahawa the golden rule is very Quranic and Islamic. Dia bukan kita cedok daripada barat, tapi dia lah sesuatu yang memang Quran ajar. Kat mana? Pada baca surah Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Apa maksudnya? Neraka wail bagi golongan mutaffifin. Apa siapa golongan mutaffifin? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Bila dia tu membeli barang, dia minta orang fulfill. Betul tak? Fulfill dia punya specs dia. Aku minta 1 kilo, kau bayar 1 kilo wah. Tapi bila dia jual barang, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, dia mengurangkan kepada orang lain. Beli barang dia minta orang treat dia adil, tapi bila dia jual barang kat orang dia tipu. Dia sentiasa mengurangkan timbangan. Maksudnya apa? Allah mencela golongan yang minta minta keadilan bagi dirinya tapi tidak adil kepada orang lain. Maksudnya apa? Orang Islam haruslah bersikap adil kepada orang lain untuk orang lain bersikap adil kepada dia. Itu maksudnya. That is the golden rule. So kalau kita nak non-Muslim treat kita equal, kita pun haruslah mahu bersedia untuk treat them as equal citizen di mana pun kita berada. Jadi rumusan perbahasan umat eksklusif dan umat inklusif bahawa umat inklusif tidak mesti bercanggah dan bersaing, boleh diharmonikan, boleh diamalkan serentak. Okay, saya nak singkatkan kerana waktu. Yang lain ni boleh dibaca sendiri. Kenapa kita boleh mengharmonikan? Okay. Saya tidak berhujah untuk kita menerima umat inklusif dan meninggalkan umat eksklusif. Itu bukan hujah saya. Saya bukan memanggil kita semua untuk abandon umat eksklusif and gunakan umat inklusif as alternative, as replacement. Tak ada. Yang saya hujahkan ialah no, we must accept umat inklusif umat eksklusif ini sebagai valid concept, validated by the Quran,
bersama-sama. Tapi apa basisnya untuk bersama menerima kedua-duanya bersama-sama? Basisnya ialah pertama, Al-Quran tak pernah menghalang kita untuk mempunyai dua identiti ini sekaligus. Yang kedua, Al-Quran sendiri menggunakan perkataan ummah untuk makna yang pelbagai. Yang ketiga, kedua-dua makna ummah inklusif ini exist dalam ayat Al-Quran. Jadi boleh diguna pakai. Tak ada larangan, tak ada haramnya. Yang keempat, kedua-dua ummah inklusif ini adalah ijtihad para ulama, bukan ketentuan wahyu. Maka sebab itu, while kita respect ijtihad para ulama, kita tak perlu nak rigid untuk pilih either or. Bahkan dalam tradisi agama kita, tradisi para ulama kita, bila ada dua pendapat yang berbeza, kan, step yang pertama apa? Nasikh mansukh ke jamak? Dalam hukum Islam, bila you have dua hukum yang dua benda yang berbeza, step pertama apa? Kita tarjihkan berdasarkan nasikh mansukh, kita tarjihkan mana kuat, atau kita cuba nak jamakkan, reconcile. Jamak dulu. Hadis bila konflik, ayat Quran bila konflik, kita akan cuba cari reconciliation dahulu. Bila tak boleh nak reconciliation, barulah kita cari, kita tarjihkan mana yang lebih kuat, dengan nasikh mansukh ke ataupun dengan melalui pelbagai tools yang ada. Tapi the first step is always to reconcile what seemingly different ideas. Dan memang ummah inklusif ini boleh diharmonikan. Tak perlu untuk kita treat it sebagai mutually eksklusif. Pilih satu and abandon the others. Dalam konteks hari ini, kita pilih ummah inklusif, jangan amalkan umat eksklusif, therefore kita condemn umat eksklusif. Tak ada. I'm not here to condemn umat eksklusif. I'm here to calling us to accept dua-dua ini and harmonize. Kenapa? Kerana dalam Islam itu sendiri, kita jumpa dalil yang mengatakan bahawa para sahabat di zaman Nabi pun mengamalkan dua-dua ummah eksklusif dan ummah inklusif. Sebagai contoh, semua para sahabat, they are part of umat Islam pengikut Nabi, betul tak? Tapi para sahabat sebelum, nama dia Abu Zar Al-Ghifari. Al-Ghifari itu apa? Al-Ghifari itu apa? Al-Ghifari itu refers kepada dia punya affiliation kepada tribe dia, Bani Ghifar, betul tak? Dan pada ketika Abu Zar Al-Ghifari, kan, dia maintain title Al-Ghifari, Bani Ghifar itu bukan semuanya Muslim. But still dia pergi mana-mana, Ana Abu Zar Al-Ghifari, Ana Abu Zar Al-Ghifari. Nabi tak pernah marah. Ya Abu Zar, anta Muslim la Ghifari, lianna Ghifari hadha. Termasuk kepada non-Muslim. Nah, Nabi tak pernah. Nabi kata. Tengok satu lagi, Salman apa? Al-Farisi. Pada zaman Nabi, masa zaman Nabi meninggal dunia lagi, Al-Farisi majority Muslim ke non-Muslim? The Persian. Mati Nabi meninggal dunia dalam keadaan Persian majority masih lagi non-Muslim. But yet Salman Al-Farisi pergi mana? Salman Al-Farisi. Nabi tak pernah kata, ya Salman, Muslim only. We only Muslim. Salman Al-Muslimi, Salman Al-Islami. Tak ada. Nabi kata Salman Al-Farisi. Artinya, Nabi recognize that a Muslim, they can ada that two social identities bersama-sama. Being Muslim and being part of their predominantly non-Muslim tribe. Salman Al-Farisi. Suhaib apa? Suhaib Al-Rumi, Suhaib the Romans. Pada ketika Nabi meninggal dunia, the Romans non-Muslim ke? Muslim. Majority dia ada non-Muslim. Nabi tak pernah marah Suhaib Al-Rumi so abandon. Kan, this attribute. Kenapa nak kira? Why you must be proud dengan your Roman dia, Roman. Roman ni non-Muslim lah. Apa nak proud bagi sadar Rumi apa benda ni? Kan? Muslim saja. We the ummah of Muslim. Pledge ourselves to be one ummah. Kan? Dia pernah dengar benda macam tu? Kan? Why those things comes?
Because those team is proposed kan apa to counter the idea of we the citizen of Singapore pledge ourselves. Why? Because there ada assumption bahawa that pledge kan macam diluted kita sebagai seorang Muslim, that we Muslim mesti ada kan loyalty kepada ummah saja. Kan, that pledge itu. Jadi dalam Islam ada dalil yang kuat menunjukkan bahawa Muslim even di kalangan para sahabat sendiri pun boleh mempunyai dua social identity yang inklusif dan yang eksklusif. Yang eksklusif itu, yang inklusif itu ialah yang menggabungkan dengan non-Muslim sendiri. Maksudnya ialah tak salah bagi kita kat Singapura ini untuk kita ada kan ada identity, be affiliate, ada that notion kita adalah part of the ummah Islam. Dan pada waktu yang sama kita juga adalah Singaporean. Tak ada masalah apa-apa. Dan ini bukan satu perkara yang baru. Saya bawa dalam kajian saya pendapat-pendapat masa kini bahawa idea saya ini bukanlah sesuatu yang terlalu novel. Tapi ada juga pemikir masa kini yang membawa idea yang sama tapi in a different presentation, different expression. Kerana waktu masuk saya takkan present, boleh baca sendiri, kat dalam buku ada sebut di mana rujukan dia. Now, but then lagi ada practical issue. Kalau kita embrace these dua, ummah inklusif, ummah eksklusif bersama, apa sikap kita kalau ada clash? Sebagai contoh, identiti Muslim versus identiti warga Singapura dalam isu konflik Palestin dan Perang Israel. Identiti Muslim versus identiti hakim di mahkamah sekular. Macam ni. A Muslim menjadi magistrate dekat mahkamah sekular. Boleh ke tak boleh? Kenapa perlu resign? Ataupun haram? Haram bagi anak orang Islam untuk apply menjadi magistrate di mahkamah sekular. Kenapa? Kerana when you jadi magistrate and you deal dengan saman-saman ni tak apa lah. Saman-saman ni bukan tak ada hukum dalam Islam yang direct kan. Tapi dalam hukum jenayah. Mencuri potong tangan ini masuk jail aja. Bunuh sepatutnya hukum bunuh. Ini hukum bunuh pun government nak cancel hukum bunuh. Tak boleh hukum bunuh. Habis macam mana? Kita dekat mahkamah orang Muslim mencuri dan curi kita hukum dengan hukum yang bukan Allah suruh. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Sesiapa tak berhukum dengan apa yang Allah telah wahyukan, dia tu kafir. Maka dengan itu haramlah untuk orang Islam ini bekerja sebagai magistrate di mahkamah Singapura. Kerana dengan itu dia akan sentiasa judge hukum-hukum dasar pada hukum-hukum kan yang Allah tidak turunkan. So yang sedia ada ni wajib resign. Yang belum join tak boleh join. Ini ada pendapat macam ni. Hakim kerana apa? Kerana dia merasakan bahawa this conflicting kan caranya to settle lah seperti ini. Pendapat saya ialah kita tidak semestinya dalam semua keadaan bila kita ada konflik antara umat antara dengan identiti sebagai Muslim dengan identiti sebagai Singaporean, kita mesti always put Muslim identity kita sebagai the priority. Kerana apa? Kerana Islam bagi flexibility untuk lihat di mana yang terdapat maslahat yang lebih besar untuk kita utamakan. Maka kalau maslahat lebih besar untuk kita utamakan being Singaporean, boleh kita utamakan even at the expense of kita punya being Muslim. Sebagai contoh, saya bagi contoh saja, bukan cakap sebarang-sebarang, sebagai contoh. Dalil. Di zaman Nabi ada kes Uwais Al-Qarni, betul tak? Apa kisah Uwais Al-Qarni ini? Uwais Al-Qarni ini dia adalah seorang yang boleh menjadi sahabat, tapi dia tidak dapat mencapai status sahabat. Kenapa? Kerana dia tidak pernah dapat berpeluang berjumpa Nabi personally sampai Nabi meninggal dunia, walaupun dia hidup di zaman Nabi. Kenapa? Kerana dia stranded dekat Yaman. Kenapa dia stranded dekat Yaman, tak boleh hijrah ke Madinah? Kerana dia perlu jaga mak dia yang tua. Betul tak? Dekat situ apa konflik dia? Konflik dia dengan being son and being Muslim, follower kepada Nabi. Orang yang ikut Nabi, perlu taat pada Nabi. And in this case, Uwais Al-Qarni mengutamakan which identity? Being son ke being companion of the sahabat?
being son to the mother. Nabi chided dia tak? Nabi reprimanded dia tak? Uwais Al-Qarni, kan? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaika min malika wa waladika wa ubika. Betul tak? Nabi tak cakap macam tu. Tapi Nabi kata apa? Kalau korang nak orang yang Allah terima doa keampunan dia, mintalah doa pada Uwais Al-Qarni. So even para sahabat yang mulia tu, Abu Bakar tak dapat kemuliaan seperti mana Uwais Qarni. And Nabi beri kemuliaan pada Uwais Qarni. Kenapa? Kerana dia taat pada pada ibu dia. Sedangkan untuk dia taat pada ibu dia itu, dia harus kata orang tu meninggalkan kewajipan dia kepada Nabi untuk berperang, berjihad. You know, pada ketika Nabi berhijrah di Madinah, Nabi pergi perang Badar 300, musuh 1000. Perang Uhud, umat Islam 1000, musuh 3000. Maksudnya apa? Nabi sentiasa in the need of manpower. Every single able-bodied male person sentiasa diperlukan untuk berjihad, memperjuangkan, mempertahankan Madinah. Kerana the scarcity. Bayangkan 300 fighter saja fight 1000. Sepatutnya Nabi boleh kata, tinggalkan mak engkau, kerana aku tu lebih utama. We have to defend Madinah. Macam ISIS kan, tinggalkan mak, tinggalkan laki, tinggalkan apa, join ISIS saja. Kerana apa? Wajib join aku. Nabi pun tak buat macam tu dekat Yunus ni. Kan Nabi tidak marah Uwais Al-Qarni kerana apa? Walaupun dia mendahulukan identiti dia sebagai son daripada identiti dia sebagai sahabat kepada Nabi, pengikut Nabi. Muslim dekat Habsyah sama. Kita ada sahabat duduk dekat Habsyah kan, for 6 years lepas hijrah, mereka tetap kekal dekat Habsyah. Dan selama mereka dekat Habsyah, Nabi tak pernah marah dia orang kerana tak berjihad. For Nabi dekat Habsyah, ada Nabi hantar surat, Jaafar, kelanjur kau dekat sana, kau secretly pergi cocok-cocok pisau ke apa dekat any Quraysh traders that you can find in Habsyah, to support me. We need all these small thing to harass the non-Muslim. Ataupun Nabi suruh, if you cannot do it in Habsyah, then you go outside Habsyah and you attack dia orang outside Habsyah. Ada yang jumpa macam tu? Tak ada para sahabat yang terlibat dengan military action against the Meccans, walaupun Meccans were present in Habsyah. Tak ada. Kenapa? Kerana kau dekat sana, konteks kau berbeza, kau buat apa yang patut. Sama juga, ada sahabat nama Nu'aim An-Naham. Nu'aim An-Naham ni apa? Dia pernah jumpa Nabi, berkata, ya Nabi, aku minta maaf tak dapat nak join kau hijrah cepat-cepat. Kenapa? Kerana kabilah aku semua menahan aku daripada berhijrah pada engkau. Kenapa? Kerana aku sponsor banyak janda dan juga anak yatim di kabilah aku. Setiap kali aku nak berhijrah, dia orang akan tahan aku, kata janganlah berhijrah. Kenapa? Kerana tak ada orang nak sponsor all these anak yatim. Nabi kata apa? Nabi kata marah. Sampai hati kau buat macam ni. Patutnya kau utamakan aku ni Nabi. Kenapa kau takut nak dengar cakap tu? Tak ada. Nabi kata tak apa. Kaum kau tak pernah menghalau kau kan, seperti mana kaum aku menghalau aku daripada Mekah. Maka kau boleh tinggal dekat situ. Nabi validate position dia. Sedangkan position itu ialah position yang mengutamakan affiliation dia kepada tribe daripada affiliation dia kepada Nabi. Kemudian dalam tradisi kita ada ulama mengatakan tentang kalau ada konflik antara hak Allah dengan hak hamba, mana satu nak diutamakan dahulu. Bukan semua ulama kata bahawa setiap kali ada konflik hak Allah dengan hak hamba, hak Allah harus diutamakan. Tak ada. Setengah ulama mengatakan ini, kalau dia boleh baca dalam usul fiqh, maqasid syariah, antara hifzuddin dengan hifzun nafas, mana satu perlu utamakan dahulu. Ulama kata tak semestinya hifzuddin.
Maka sebab itu pada ketika Ammar bin Yasir mengutamakan hifzun nafas dengan memaki Nabi, betul tak? Lepas tu dia terlepas, dia jumpa Nabi. Allah kata tak apa, kerana kau buat bukan kerana kau suka. Sedangkan dia mengutamakan. Tapi mak Ammar bin Yasir kan pilih hifzuddin, mati syahid, kena bunuh. Dia tak nak maki Nabi, kena bunuh. Nabi tak ada kata, Ammar, apa ni kau? Kau ni lelaki, mak kau tu perempuan dah tua, sanggup mati untuk aku, untuk Allah. Kau ni sanggup kau maki aku? Tak ada. Jadi ada banyak contoh dekat dalam tu, dalam tradisi kita, yang mana where there's conflict between being Muslim dengan being Singaporean, being ada identity, tak semestinya being Muslim tu always overrule the interest of being in the larger community. Okay, penutup sebagai penutup saya nak terus mengatakan bahawa apa yang saya nak katakan bahawa ummah eksklusif dan ummah inklusif ni adalah sesuatu dalam tradisi kita, dalam dalil syarak kita membenarkan kita untuk kita miliki kedua-duanya. Maka dengan itu, kita sebagai seorang Muslim di Singapura tak perlu bingung, tidak perlu ada dilema, tak perlu nak merasakan macam being Singaporean ni adalah sesuatu yang boleh menjejah kesolehan diri kita. And bila ada konflik kepentingan, kalau kita tak tahu macam mana kita nak decide kepentingan mana yang harus kita utamakan dahulu, rujuklah kepada pakar untuk minta nasihat. Dalam spesifik kes seperti ini, apakah yang perlu utamakan? Kepentingan being Muslim ke, atau kepentingan being part of the larger community, larger ummah, iaitu ummah inklusif. Cuma poin dia ialah tidak perlu mesti utamakan kepentingan umat eksklusif secara mutlak all the time. Wallahu a'lam.